Oh, panas. Sobat semua udah siap masak lambat cara buat sarapan. Ini buat sarapan sekali jalan nak masak minum tengah hari lah masak satu minum jaring. Hai sobat semua, assalamualaikum, selamat pagi, selamat ujung minggu. Zara goreng apa kan? Goreng kacang. Nah, suami Zara beli kerja, hingga dia beli kacang. Zara plan memang pagi ni nak masak soto. Ingat tak nak beli apa tuh? Nasi impek yang dah siap dijual tu kan tak ada. Dah pasal merebus pagi-pagi balik kerja suami Zara beli. Kalau tak ada tak payah saya kalau suami Zara. Nah buat malam tadi malas pula Zara nak masak lagi jam malam-malam. Terus kerja kacang tanah, nasi impit ada 4 paket pula. Zara ada ni apa ni? Oh, udah siap ayam. Nak asing ambil isi dia. Allahu Akbar. Nak apa tu? Zara guna chopper je nak asingkan isi dia. Ini ada kaki ayam, tulang ayam tadi. Ada leher. Zara ada juga letak tulang daging tadi ya, campur. Tak banyak lah. Bau-bau dia je. Zara nak masukkan meatball. Ada meatball. Zara guna je nama Salim. Salim sedap. Suami Zara suka je nama. Nah, ini kita sarapan, makan soto je satu hari ni. Masukkan garam. Dalam ni Zara rebus sekali dengan cube ayam tadi. Jadi tep ayam masukkan tu. Kita masukkan santan sedikit. Jadi dia berlemak-lemak. Dah siap. Soto simple je Zara masak soto. Ini Zara tumis bawang merah, bawang putih, halia. Apa tu buah keras. Macam biasalah kita numis bahan ni kan. Rempah 4 sekawan semua. Zara nak potong kubis dulu. Nak makan dengan kubis. Saya banyak. Kita dah rendam garam, tapiskan. Sedap makan soto ada kubis kan. Nak keluarkan toge. Ada beli toge. Zara tak celur, nanti makan sup, tuang sup dia panas-panas. Takut dia lebam kan. Tengoklah kalau Zara kuah panas tak payah celur pun tak apa. Tapi tak ada bergedil tak apa. Nak buat pun kentang tak ada, Zara ada sebiji je tak cukup. Kita masak apa yang ada je. Dah siap. Zara nak chopperkan ni. Apa tu? Chopperkan. Ini udah masak nih. Siap kita punya. Zara nak chopper. Masuk isi ayam. Panas pula nih. Disenangkan dia nak chopperkan sih. Kita letak sikit-sikit. Nak cari kan panas. Kulit ayam nih masuk balik dalam sup kita nih lemak-lemak.
Tak ya hancur sangat. Halus sangat tengok. Tak apalah. Kena serapan dulu. Jadi lembut. Ambil sup kaki. Nak ambil apa tu ni? Suhun. Saya goreng hari tu ada lagi nih. Saya goreng. Nak makan tak ambil pinggan tadi tarik? Nak makan ambil pinggan. Ambil sudu. Ambil sudu. Kau nak pakai garpu ambil garpu. Kau nak garpu ambil garpu. Masa mama. Allah. Mama duduk sini. Abang mak sini. Mama. Kau nak pakai garpu ambil garpu ah. Nasi impit tak jadi berapa nasi impit. Yalah, sini tarik sini. Sini. Ya. Ambil ayam. Ini. Pakai mangkok nih biar ada sup. Bikin apa? Oh, ya. Ayam dia hancur. Ingat kata nak meza. Ayam tak ambil chopper. Ayam. Ini apa? Ayam isi ayam. Mama sebelah sama kicap ni. Oh, sama kicap jap. Dalam peti tak ambil. Oh, jemput makan sebab semua. Satu hari minum ni je. Nah. Sekejap mama ambil. Jangan balik macam gitu. Nak kacang tak? Tak nak. Nah. Kakak dia lambat, kakak dia baru nak mandi. Ambil sudu gapur. Oke, ambillah sudu gapur sendiri. Mana? Mana sambal kicap Zara? Apa? Ambil balik. Apa tuh? Ambil sudu gapur. Tak ada kat situ kah? Sambal kicap. Duduk tetap. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nak pedas kan? Ini pedas kan? Nah, paman makan memang nak kena cari pedas. Kacau ke mama ni? Hah? Kacau lah. Biar kakak nanti. Kakak biar dia suruh mandi lambat. Time tu nak makan, time tu dia nak mandi lah. Oh, mama tak ambil limau ah. Nak ambil ke belakang rumah je limau kasturi. Masam-masam bersedap. Ke belakang mana? Belakang sayur mama tanam tadi. Nak kacang kak? Kacang pun panas lagi. Biar terus ni berangin je. Kaki ayam. Mana bakso? Dia untuk makan sebab semua. Mana ambil limau dulu belakang rumah. Makan dulu mama ambil limau. Hah? Mana ada bayang kaki ayam? Nak limau.
Tak nak. Abang Mat nak 5. Limau kita. Nak. Kan. Jemput makan sebab semua. Ini dah tutup. Hah? Biar aje. Macam banyak pula nasi mama ni. Terambil banyak pula. Suhun tak ada. Lepas tu rasa macam Apa? suun. Abang Mat kan tak suka ni. Suka suhun. Apa tu? Pedas. Pedas? Panas. Oh, nasi ni panas. Ayamnya mana? Ambil dari mana? Dari mana? Ambil dalam sup dia lah. Kena kaki ayam. Ayam. Dalam okey. Dalam ni. Ini apa? Bakso. Bakso ayam. Tak tengok kan nanti tengok. Dalam kuali. Ni dalam kuali ni. Boleh ayam ni tak? Ayam. Ayam. Oh, dengan ayamnya. Apa kata tu? Habis apa? Habis sepui? Masih lagi apa mana? Hah? Satu ni. Hah? Banyak ni, ayam ni. Hah? Sup lagi nak? Banyak nasi. Nak sup lagi dah nak?